Sibuk sangat dengan kerja harian, akhirnya saya terlupa dengan anak pokok bunga kertas. Sedar tak sedar dah berbunga nampaknya. Barulah hari ini saya ada sedikit kelapangan masa. Saya akan alihkan anak pokok bunga kertas ni ke bekas tanam yang lebih besar. Media tanam yang saya gunakan adalah tanah hitam, campuran sekam padi bakar dan sekam padi mentah. Kalau tak silap saya, usia anak pokok bunga kertas ni dalam 3 bulan. Walaupun pokok bunga kertas ni dah mula berbunga, tetapi sebenarnya kesuburannya sudah mula menyusut. Ini disebabkan oleh akar telah memenuhi polybag. Selain itu, akar pokok bunga kertas ni tidak berapa sihat. Ini disebabkan anak pokok bunga kertas ni saya letakkan di dalam besen yang diisi air dan sentiasa berendam. Airnya pula tidak mengandungi sebarang nutrisi, sekadar menggunakan air hujan sahaja. Saya ada memberikan semburan baja folia daun khas untuk bunga kertas selepas sebulan pokok ini ditanam. Pada masa tersebut, daun-daun baru memang sudah tumbuh. Dan 2 minggu kemudian, pucuk-pucuk yang baru ni mengeluarkan bunga. Cuma ada beberapa anak pokok saja yang berbunga, kawan-kawan. Secara matematiknya, lebih kurang 60% yang hidup. Selebihnya 40% gagal. Disebabkan beberapa faktor seperti keratan yang tidak cukup tua, masalah terlupa nak siram dan akhirnya pokok kering. Dan satu lagi adalah serangan perosak, kawan-kawan. Saya tidak bercadang untuk menanam pokok bunga kertas ni secara besar-besaran. Pokok bunga kertas ni saya akan buat pangkasan bagi tujuan mengawal tumbesarannya. Inilah antara pokok bunga yang pernah saya tanam selain pokok bunga matahari dan beberapa pokok bunga yang lain. Saya rehatkan pokok ini seminggu dan selepas itu barulah saya akan berikan baja ini. Khas untuk bunga kertas.